Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita ingin membuka bicara pada malam ini satu lagi topik yang amat mustahak bagi kita sama ada. Selalunya jangan tunggu dah lanjut usia baru nak cakap ataupun baru nak bincang cerita-cerita macam ni, sebab selalunya ada kaitan dengan buah pinggang ataupun satu lagi namanya liver, apa tu, hati kita. Dua-dua ni dia adalah antara organ yang Tuhan ciptakan untuk membantu kita menjadi sihat, terutama sekali buah pinggang dan liver, betul tak? Jadi fokus pada malam ni buah pinggang. Dan ingat elok, buah pinggang, kalau siapa yang dah pernah buat medical check up, siapa yang pernah buat medical check up tentang ada satu figure ataupun satu lab test namanya EGFR, siapa yang pernah buat? Tulis kat situ cepat. Yang dipanggil Estimated Glomerular Filtration Rate. Ini adalah satu ukuran sebagai petanda sama ada buah pinggang kita tu masih lagi dalam keadaan yang okey ataupun tak okey. Walaupun dia tak perfect, tapi selalunya dia merupakan sebagai petanda. Boleh? Selain daripada kita tengok kreatinin atau urea kan, kalau kita tengok contohnya kalau ada protein dalam you punya air kencing, ni semua adalah kalau tinggi sangat ataupun rendah sangat. Kalau EGFR tu kalau rendah sangat, kalau protein tu kalau tinggi sangat. Tengok yang mana satu. So soalan saya, siapa pernah buat? Beginilah, saya nak mulakan dengan mukadimah. Semoga you diperingatkan lagi sekali sebagai reminder yang medical check up untuk mereka yang atas pada umur 40 tahun. Tak payah tunggu 6-70 tahun. 40 tahun saja wajib buat minimumnya satu kali setahun. Especially zaman moden ni. Kalau zaman dulu kita bersawah padi ataupun menoreh getah atau pergi menangkap ikan, kita tak payah buat setiap tahun sebab kita boleh mempertahankan kesihatan kita melalui tabiat hidup ataupun budaya hidup kita yang aktif. Tetapi di zaman moden ini, di waktu kita terlalu stres, makanan yang merepek, faham tak? Dan banyak yang terselindung kita tak nampak. Dan ramai orang yang dah kena pre-diabetes, tak sedar pun pre-diabetes. Sebab ini ada banyak kaitannya dengan apa? Dengan sakit ginjal ataupun buah pinggang. Okey, so siapa yang bawah pada 50, selalu saya nasihatkan, bawah pada 50, jangan, lagi sekali, tak boleh berkelip mata kalau dengar lecture saya ni. Sebab apa? Saya faham sangat, sebab saya pernah bawah pada 50, dia punya EGFR ni. Jadi paniknya tu, kalau orang faham tentang bahayanya buah pinggang cuma tinggal 50%, bermaksud kalau ada 2 biji buah pinggang ni, 2 buah pinggang lah kan, one left one right, seolah kita cuma tinggal sebelah aja lagi. Walaupun sebelah boleh hidup seperti sedia kala, tetapi orang dah kata dah berkompromi dengan Tuhan bagi 100%, kita cuma tinggal 50%. Tetapi kalau bawah pada 40%, lagilah you kena berhati-hati, sebab bila dah bawah pada 15%, diorang dah mula bawa you masuk ke tempat dialisis. Jadi kita kalau boleh tak naklah dialisis, betul tak? Ya. Baiklah, bagi mereka yang dah bawah pada 15 EGFR-nya, tolong bertemu dengan doktor dulu, bersembang dulu sebelum nak ikut apa yang saya nak cerita malam ni. Boleh tak boleh? Sebab stage 4 pun kena sembang dengan doktor dulu. Yang saya nak fokus ni stage yang pertengahan dan masih lagi sederhana. Dah rosak tapi masih lagi berpeluang. Ramai selalunya lebih kurang 70% daripada kita tak tahu pun yang kita tengah kena penyakit buah pinggang. Dan selalunya saya kata apa, buah pinggang dia tidak menjerit-jerit keadaan sakit ke ataupun nangis-nangis ke, body kita rasa macam pelik sangat. 10 tahun, 15 tahun baru dia kadang-kadang timbul pun cuma dengan kencing malam dulu. Bila kita dewasa, kita ingat sebab berumur kita nak kena kencing malam, biasalah kan. Tapi cek tak ada diabetes pun. Ni kalau tak ada diabetes tapi ada kencing malam,
itu antara petanda awal. Bukan awal, sorry. Petanda yang you dah mula kena check betul-betul kenapa jadi benda macam ni. Okay? Sebab bila dah bengkak mata, bengkak kaki, kalau dah ada macam gatal-gatal badan, walaupun tu ada kaitan dengan liver juga, tapi kulit kita boleh jadi gatal kalau bilirubinnya terlalu lebih dikeluarkan kat air kencing tu. Faham tak? Jadi kita kena jaga baik-baik. Bila dah sakit pinggang, mulalah tu sakit pinggang yang tak bersebab. Bukan you angkat barang berat, bukan you pergi main badminton ke apa-apa, tiba-tiba sakit je, terutama sekali di belakang antara dua urat pelikat ni. Itu adalah antara petanda yang you kena jaga. Kadang-kadang sampai dah muntah, dah loya, letih je tak pasal-pasal. Yang letih yang berterusan, yang amat sangat. Ini antara yang kita kena cek. Sebab kilang penapisan kita setiap hari bekerja 24 jam, 24 hours, every minute, tak berhenti-henti, dan membersihkan untuk tujuan kita hidup seperti sedia kala. Walaupun kita ambil bahan-bahan yang toksik ke, ataupun banyak painkiller ke, dengar, saya ulang, painkiller ke, bahan toksik ke, bahan pengawet ke, nampak tu, ini antara racun-racun buah pinggang yang sentiasa kita berdepan, terutama sekali gula. Sebab itulah orang diabetik senang rosak buah pinggangnya, faham tak? Sebab apa? Bila insulin terlalu tinggi dalam badan, bermula dengan suka makan gula atau benda-benda yang refined carbohydrate, bahan olahan, makanan refined food yang tak nampak di mata kita, tak rasa manis sangat pun, tetapi berbentuk refined karbohidrat, memang senang kena. Baik. Jadi 5 antara cara kita mencuci buah pinggang kita. Saya ulang malam ni istilah cuci buah pinggang bukan sama dengan dialisis. Nanti you kata, doktor ada cara yang lain daripada dialisis ke? Buat sementara waktu dialisis, nak ganti buah pinggang, nak kena pergi transplant, pergi. Tapi yang lain daripada anda stage 4 ke bawah, maksudnya stage 3, stage 2, ataupun baru je buah pinggang ni dah nampak-nampak nak rosak, 60, 58 EGFR dia, you dah mula kena berhati-hati. So, saya ulang lagi sekali, cuci buah pinggang malam ni punya istilah bukan dialisis. Dia adalah untuk cuba membersihkan balik buah pinggang kita yang dah mula rosak. Apa yang rosak? Nefron dia. Dia punya penapis, kan kita ada 1 hingga 1,5 million, ialah 1 hingga 1,5 juta penapis dalam buah pinggang kita tu, dan bila dia dah mula rosak, kalau dah tinggal cuma 3-40%, you kena tolong bantu dia hidup kembali. Walaupun kita tak boleh 100% balik, tetapi insyaAllah target kita ialah untuk naikkan balik ke 60 ke atas, barulah kita hidup tu boleh tidur lena sikit. You akan faham lah nanti kalau you kena bawah pada 50, 40 tu, tapi kalau you tak faham sains, you tak rasa apalah. Sebab dia bukan sakit. Kan saya kata tadi, dia tak tunjuk pun bengkak kaki awal-awal ni. Tunjuk-tunjuk dah stage 4, tunjuk-tunjuk dah nak kena dialisis. Woi, bahaya tu. Baik. So, 5 cara utama, copy notis nota ini supaya you boleh share dengan kawan you. Janji dengan saya, ilmu ni jangan simpan sendiri. Nombor 1, kalau boleh, dulu-dulu saya banyak cerita tentang jus ini. Okey, tidak lain tidak bukan celery. Yes, batang seledri boleh juga, tapi celery sebenarnya. Okey, yang keras tu, okey. Kalau nak masuk dengan daunnya pun boleh, tapi batangnya tu sebenarnya yang saya minta you buat jus yang pure. Maksudnya you jangan campur air pun. Air tu cuma daripada batang celery tu saja, yang dia panggil ultra mineral dia dan dia punya vitamin dalam tu memang dah buat kajian dah banyak mengatakan dia mampu untuk mengembalikan kekuatan buah pinggang kita. Nampak tu. Dan kalau siapa yang amalkan pagi sekali, petang sekali, insyaAllah you boleh
you boleh mendapat manfaatnya. So salary is number one. Berapa banyak? Lebih kurang katakan 200 mil belah pagi, 200 mil belah petang. Cukup. Boleh? Ingat? Satu salary. Okey, ini pencuci buah pinggang yang paling famous. Nombor satu, juice salary. Okey, nombor dua, siapa ingat juga? Okey, dia bermula daripada perkataan B. Cepat. B. Yes. Senang je. You kena campur dengan air, you rendam semalaman, besok pagi you minum. Dengan syarat, you kena cuci dia betul-betul. B. Start dengan B. Barley. Simple-simple je sebenarnya. You mungkin fikir benda-benda yang pelik-pelik lagi kan. Barley, air yang kalau you dapat, cuci dulu barley pun kadang-kadang takut ada bahan-bahan pengawet pula, ada pestisida semua kan. So you basuh dulu sikit, jangan basuh banyak sebab yang kita nak ambil tu di luar barley tu. Bak kata orang kulit barley tu, memang kalau you rendam semalaman, bila dia infuse ke dalam air tu yang besok pagi you dapat 200 ml minum. Kalau boleh you siapkan 400 ml, pagi 200, petang 200. Kalau you dah ada salary, tak payahlah ambil barley, faham tak? Maksud saya, kadang-kadang nak beli barley banyak-banyak, mahal juga kan? Salary tu kan. Jadi you tukar-tukar lah. Hari ni barley, atau petang barley, pagi salary. Nampak? Okay, dan salary ni memang kalau boleh, you minum air barley rendamannya, bukan yang direbus. Dulu saya tak tahu, bila orang suruh saya makan minum barley ni, saya pergi rebus dia. Jangan gula semua tak boleh lah kan, you faham kan? So saya pun minum dia, sedap juga air barley kan. Lepas tu saya makan dengan barley tu sekali. Tak salah, tetapi itu bukan penawar dia. Siapa belum faham? Okay, jadi air rendaman barley semalaman, besoknya you minum. Okay, jangan masuk peti ais pun tak apa. Tak payah sejuk pun tak, it's okay. Bahkan digalakkan jangan ambil minuman yang sejuk untuk buah pinggang. Okey, cukup. Kita dah bagi 2. Okey, janji saya berapa? 5 kan? Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Okey, nombor 3 sekarang. Nombor 3 ni saya bagi lebih sikit sebab ada pilihan. Sebab benda ni selalunya you nak kena import, atau barangan-barangan ni kadang-kadang bukan barangan Asia. Dan dia juga start dengan B juga. Okay, supaya you tak payah pening kepala, saya bagi jawapannya berry. Semua jenis berry, terutama sekali cranberry, C-R-A-N berry. Kalau you pergi kat grocer ataupun pergi kat supermarket moden-moden, mesti ada jual cranberry ni. Kan warna dia gelap tu kan, dan dia bulat-bulat kecil-kecil tu kan. So kalau boleh you apa orang panggil? You apa saya nak cakap ni? Kena ambil yang dimaksudkan dengan apa saya cerita tadi tentang cranberry ni tadi kan. You makan dia dalam bentuk smoothie. Tahu? Smoothie ni supaya you tidak hilang dia punya serat. Kalau you nak buat jus boleh juga, tapi jus ni selalunya nasib baik kalau cranberry ni dia masam sikit. Okay? Kalau dia manis tak bagus kalau you buat jus. Bahan-bahan buah-buahan atau bijirin yang kalau bila dia keluar jadi manis, you kena ambil dalam bentuk smoothie. Maksudnya you blend terus dengan isi-isi kulit-kulit dia sekali. Dengan syarat you basuh dulu. Okey, cranberry amat baik untuk mereka yang ada masalah buah pinggang, termasuk ada urinary tract infection. Sebab penyakit buah pinggang ni, salah satu penyebabnya juga ialah disebabkan oleh bakteria. Walaupun tak semua orang, tapi orang perempuan rajin kena infection. Sebab tu bila you dengar kita bagi suplemen namanya Semalu, ingat tak dulu, sekarang pun ada juga. Siapa yang ada infection, rajin kena infection, you ambil Semalu.
herba untuk lawan infection. Tapi untuk tujuan jaga buah pinggang supaya tak kena bakteria-bakteria ni, you kena basuh selalu dengan berry. Yang paling bagus cranberry. Berry-berry lain pun boleh. Strawberry lah, blueberry lah, kan macam-macam ni. Suatu saya kata kalau tak ada kat sini, you nak kena import ataupun nak ambil yang ada jual kat supermarket tu, selalunya kalau you nampak bersih, bulat, cantik, merah, hitam, tak ada langsung rosak, yang tu selalunya ada pestisida. Dah pula jadi masalah buah pinggang pula nanti kan. So saya gantikan dengan biji anggur. Kalau siapa ada anggur pun tak tentu bersih tak bersih kan, tapi basuhlah elok-elok dengan baking soda ke, dengan cuka ke, bilas elok-elok kan, pakai ozone water ke, asalkan you dapat buah anggur yang berbiji. Saya ulang buah anggur yang berbiji, bukan buah anggur yang tak ada biji. Sebab yang berbiji ni, biji dia tu ada penawar buah pinggang kita. Okey, bagus tak? Okey. Jadi you dah dapat formula ni. Cuma dalam topik kita pada malam ini, saya menjanjikan pada you nombor 4. Nombor 4 yang paling murah dan paling mudah you praktiskan. Nak tak? Murah dan mudah. Siapa boleh teka? Sebab dia murah dan mudah nak buat dia. Tak payah you nak fikir, nak import ke dan sebagainya. Cepat. Jawapannya ialah air kosong. Yes, air kosong lah. Selalunya orang bermasalah, tidak respect dia, sebab orang kan mesti mengharapkan akar kayu atau vitamin, mineral, semua suplemen kan. Tapi rupa-rupanya air kosong, air hidup lah, bak kata saintis, living water, seperti air zam-zam, seperti RX water, seperti air yang telah you kalau terpaksa masak, you tak confident, tak apa juga, tapi yang penting sekali jangan ambil air RO water. Reverse osmosis adalah air yang acidic, ya. Apa yang penting ialah you kena buat water therapy yang mencukupi. Selalunya saya kata apa? Dengan garam secalit 2 atas lidah, dengan lebih kurang 500 ml air punya hitungan dia. Untuk you minum seharian lebih kurang berat badan kali 30. Saya ulang lagi sekali, jangan terlalu lebih. Kalau you tak exercise, you tak berkebun, you tak berpeluh, jangan pada pandai nak ambil lebih daripada berat badan kali 30. Tu pun dah, kalau terkencing-kencing sangat, jangan paksa. Sebab apa? Body kita kalau terlalu lebih air pun tak bagus. Kurang memang teruk lah. Sebab bila dehidrasi, dia merosakkan buah pinggang. Saya ulang, dehidrasi, mengeringkan badan, malas nak minum dan sebagainya, siap. Maksudnya, malas minuman-minuman yang sihat lah. Bukanlah minuman yang bergula, minuman soda, yang tu menjahanamkan lagi buah pinggang you. You pun faham kan? Air kotak, semua tu tolong. So apa saya kata tadi? Make sure air kosong. Yang kalau boleh suam. Dan kalau boleh lagi bagus, abdalnya bila you bangun aja pagi, itu dahulu yang you buat. Maksudnya minum air suam dahulu, kosong. Sebab lepas kita tidur 6-8 jam, buah pinggang kita dah mula orang kata bangun kan. Bila tu kita sedar, maka dia masa tu darah kita pun agak kental. Faham tak? Dia masih lagi lambat nak berjalan dan sebagainya. Dan buah pinggang dah mula nak buat kerja dia sendiri. So you bantu dia dengan bagi air suam. Bukan air panas, air suam, air kosong, ambil garam sedikit, 2 calit atas lidah. Garam bukit lah, bukan garam sodium klorat beli kat tepi jalan tu, tak boleh kan. Garam bukit, you ambil elok-elok, minum elok-elok, 500 ml, you calit lagi garam. Jadi water therapy ni memang, saya kata apa, yang paling murah dan paling senang, mudah you lakukan. Soalannya you nak buat tak? Selalunya you tak ambil garam pun, betul tak? You pakai tunggang aja, jaga baik.
langsung tak ada garam, you calit sikit pun untuk imbangkan balik elektrolit tu, membahayakan. Sebab buah pinggang kalau terlalu overhydrated, tanpa mineral yang seperti sodium, potasium semua tu kan, dalam garam tu, maka dia amat memberatkan beban kerja buah pinggang. Okey, habis. Nak soal tak tentang air ni? Okey, siapa tak faham lagi? Alright, tengok berat badan saya kata apa tu, Himalaya salt boleh? Yes, betul. Celtic salt boleh. Hunza salt boleh. RX salt pun boleh. Saya pun lama tak cerita tentang RX salt. Garam buluh boleh, garam bario boleh. Asalkan dia organic salt memang boleh. Jangan takut. Dia tak ada masalah. Kecuali kalau you ambil garam sampai 1 sudu. Tak boleh lah. Garam memang membahayakan buah pinggang juga. Sebab dia boleh meningkatkan blood pressure kalau terlalu banyak garam. Baik. Kita dekat nak habis ni. Cuma saya nak bagi cerita sikit tentang air kosong tadi. Kalau you langsung tak dapat air kosong pun, kalau ada air kelapa muda, boleh juga. Ya, cuma air kelapa muda sekarang dah mahal. Sebab air kelapa muda dah lah mahal. Buah kelapa tua lagi mahal sekarang. Sebab apa? Kelapa tua dah tak ada. Semua orang simpan ataupun ambil kelapa ni muda-muda lagi sebab dia nak jual. Ada harga, ada nilai. Susah sekarang nak cari kelapa tua. Apa pun yang penting ialah air kelapa is very very interesting. Kalau you ada masalah gout ataupun masalah-masalah yang you sensitif kepada potasium, jangan ambil air kelapa. Sebab air kelapa juga tinggi dengan bahan-bahan mineral dia. Memang bagus, tapi setengah orang tak boleh. Terutama sekali kalau you stage 4, stage 5, jangan galakkan terus nak minum air kelapa pula hari-hari. Buah pinggang Okey. Sekarang saya nak bagi bonus. Last, nombor 5. Ada 2-3 lah. Walaupun 5, tapi saya nak bagi 2-3 lagi supaya kalau you tak ada A, you ambil B. Tak ada B, ambil C. A, yang selalunya orang pertikaikan ataupun tanya, betul ke doktor, air sesimpel air ni boleh dapat membantu buah pinggang? Jawapannya ya. Apa benda tu? Warnanya merah, kulitnya hijau. Cepat. Sop-sop. Okay. Senang lah kan? Jawapannya yes. Tembikai. Tembikai adalah satu buah yang cukup tinggi dengan hydrationnya. Maksudnya banyak air. 90% dalam buah ni adalah air sebenarnya. Tapi dia ada bahan-bahan yang cukup cantik. Sebagai diuretik pun. Diuretik ni maksud apa? Dia senang membuang air kencing. Maksudnya senang menapis bahan-bahan toksik dalam badan kita. Tak payah ambil ubat kencing pun kan. Setengah orang terpaksa ambil diuretik punya ubat kan. Tak perlu. Ambil tembikai je. Dia dah lah tinggi dengan satu bahan nama citrulline. Citrulline ni boleh menukar pada arginine. Arginine ni boleh menukar kepada nitric oxide dalam kita punya pembuluh darah. Dia boleh mengembang atau relax. Bila dia relax, aliran darah berjalan, buah pinggang boleh segar. Ya, jangan ingat nitric oxide ni cuma untuk orang lelaki je. Faham tak? Dia untuk kesihatan seluruh badan kita dan terutama sekali buah pinggang. Sebab itulah saya kata apa? Saya kata tembikai antara jus yang terbaik juga. Boleh? Last kali. Oh, ada 2 lagi. Sebab saya kata nak bagi A, B, C kan. B pula tambahan ialah jus lemon. Jus lemon memang terkenal untuk melawan buah pinggang punya batu karang. Kan kadang-kadang kita terlalu banyak makanan-makanan yang tinggi dengan oxalate. Sebenarnya makanan-makanan yang sihat, yang bagus, kalau you ada buah pinggang punya masalah, you kena hati-hati juga. Contoh seperti kalau moringa yang kita galakkan you ambil setiap hari tu memang bagus. Tapi kalau you stage 4, stage 5, you kena hati-hati dengan moringa pun. Sebab moringa memang tinggi dengan mineral, vitamin, suplemen yang super food tu. Memang bagus. Cuma you kena hati-hati sebab dia juga tinggi dengan potasium.
kan, dia semua antara 2 hingga 10 kali ganda lebih kuat dengan pesaingnya. Dia lawan dengan carrot pun dia menang, lawan dengan orange pun dia menang, lawan dengan pisang pun dia menang. Dia bak kata orang, Tuhan bagi rezeki lah siapa yang tanam pokok moringa ni, faham? So jadi anda sekalian tolong perhatikan kalau siapa ada tempat, ada ni lah tanah, tolong orang kata apa, you tanam pokok moringa ni. Okey, sikit lagi saya nak cerita pada you tentang jus lemon ni. Kalau boleh you campur dengan timun. Tahu timun kan? Timun pun bagus. Kalau tak ada tembikai tadi, ambil timun. Jadi tak semestinya kita kena cari bahan mahal-mahal. Cranberry semua tu mahal lah sikit kan. Tapi kalau you boleh ambil jus lemon dengan timun, dah cukup. Dan kalau siapa dapat cari apple, ya, terutama sekali apple hijau dengan kulit-kulitnya sekali, ya, you boleh buat jus, minum air apple dengan timun juga. Faham tak faham ni? Okey, campur dia. Okey, memang ada bahan-bahan dalam buah apple, jus lemon, lemon juice, lepas tu saya kata apa tadi, dengan timun, semua-semua ni adalah choice atau pilihan yang boleh kita elak daripada menerukkan lagi masalah buah pinggang. Apapun, kadang-kadang kita tak pasti yang kita ambil tu organik ke tak organik. Faham lah kan, tak semua di pasar tu organik, betul tak? Mau tak mau, sebab itulah saya selalu menggalakkan bagi kita yang nak cepat sikit, ya, nak pastikan macam ada insurans supaya kita boleh baik ataupun improve kita punya EGFR, improve kita punya fungsi fiziologi buah pinggang. Jangan lupa kepada KLOTHO. Saya berapa puluh kali saya duk ingatkan you all, Kloto. Okey, dia homeopathy punya drop tu, you ambil 20 pagi dalam air, tak rasa apa pun, dan 20 petang, sebab dia special enzyme yang khas dibuat untuk membangunkan balik sel-sel yang dah mula rosak dalam buah pinggang. Memang saya sendiri dah amal tu dah lama. Maklum saya ni orang yang pernah kena banyak masalah dan banyak makan painkiller. Siapa yang ada arthritis, ada gout, ada masalah makan banyak ubat-ubat moden ni, buah pinggang mesti berat. Okay, so you mau tak mau, you ambil Kloto. InsyaAllah, saya tak naklah menjanjikan bulan dan bintang, tapi dah ramai orang yang saya recommend. Orang banyak berterima kasih pada Allah SWT sebenarnya bagi kita rezeki kenal Kloto ni. So saya ulang berkali-kali, jangan lepaskan peluang, terutama sekali kalau you baru stage 2, 3 nak masuk 4 tu, cepat patah balik, ya. Dengan syarat you janganlah pula minum air teh tarik hari-hari, minum apa sirap ni benda-benda manis setiap kali. Tak boleh lah macam tu. Roti, nasi tak berhenti-henti, tak boleh lah kan. Terjaga diet, terjaga minuman kita, insyaAllah. So jangan lupa Kloto. Tapi kalau you ada urinary infection, senang kena infection dalam you punya ni saluran kencing ni, ambil semalu. Ni semua herbs, herba. Alright, cukup dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi di suatu ketika nanti. Masa depan kita nak cerita pasal, ada lagi saya nak bagi topik-topik yang lebih menarik juga. Boleh tak you tolong saya, kalau you tak kedekut, tolong share tak dengan kawan you. Okay, apa salahnya tekan share, kongsi dengan kawan baik you, siapa-siapa yang perlu bantuan, ya, insyaAllah. Okey, semoga dunia anda bahagia, akhiratnya syurga, dan senyum-senyum sokmo, jangan lupa, dan let go and feel good all the time. Bye. Terima kasih.